Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alicia Atikah binti Nasyikid. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang proses dan kaedah penyembelihan dan pendarahan bagi haiwan iaitu ayam dengan mengikut syariat Islam. Penyembelihan ialah satu proses mematikan haiwan dengan cara yang halal dan memberi kemanusiaan. Tujuan utama penyembelihan adalah untuk memastikan daging ayam yang dihasilkan adalah halal, bersih, suci dan selamat dimakan. Kaedah penyembelihan mestilah memenuhi syariat tersebut. Antaranya, pertama, penyembelih mestilah beragama Islam. Kedua, menggunakan peralatan yang tajam seperti pisau. Hal ini dapat mengurangkan kesakitan yang dialami oleh ayam. Ketiga, memotong 3 saluran utama iaitu A. Saluran makanan esophagus, B. Saluran pernafasan trachea, C. Saluran darah utama. Keempat, semasa melakukan penyembelihan, penyembelih diwajibkan menyebut nama Allah iaitu Bismillah, Allahu Akbar. Kelima, sebelum memulakan penyembelihan ayam perlulah berada dalam posisi yang menghadap kiblat kerana ia merupakan sunnah Rasulullah SAW yang diamalkan ketika melakukan proses penyembelihan. Proses penyembelihan ayam adalah seperti berikut. Pertama, ayam hendaklah diperiksa terlebih dahulu dan pastikan ayam berada dalam keadaan hidup dan sihat. Kedua, ayam dipegang dengan cara yang betul bagi mengurangkan kesakitan dan tekanan kepada ayam. Ketiga, posisi pisau hendaklah berada dalam kedudukan yang betul bagi memastikan sembelihan dilakukan hanya sekali sembelih sahaja. Akhir sekali, penyembelih mestilah memutuskan saluran yang ditetapkan. Ini ialah kawasan penyembelihan, tempat proses penyembelihan haiwan dijalankan mengikut kaedah yang betul dan menepati syarak. Di sini, peralatan yang tajam digunakan bagi memastikan proses berjalan dengan cepat dan sempurna. Selain itu, kebersihan kawasan ini sentiasa dijaga untuk mengelakkan pencemaran serta memastikan daging yang dihasilkan selamat untuk dimakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alicia. Hari ini saya akan menerangkan tentang proses pendarahan dalam penyembelihan ayam yang merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan daging yang dihasilkan adalah bersih dan halal. Macam yang kita boleh lihat dalam poster, langkah pertama dalam proses pendarahan ialah pemotongan urat leher. Dalam proses ini, urat leher ayam disembelih dengan betul bagi memasukkan saluran darah utama. Ini penting supaya darah dapat mengalir keluar dengan lancar dan memastikan penyembelihan dilakukan mengikut syarak. Seterusnya ialah proses pendarahan. Ayam akan digantung atau diletakkan dalam bekas yang berikut dan dibiarkan supaya darah mengalir keluar secara semula jadi. Kaedah ini membantu mengeluarkan darah dengan lebih efektif tanpa gangguan. Masa yang diambil untuk pengeluaran darah ialah 2 hingga ke 5 minit. Seperti yang kita lihat, ini adalah kawasan pendarahan. Langkah terakhir dalam proses ini adalah memasukkan darah ke bawah sebelumnya. Ayam dibiarkan sehingga tiada lagi darah yang menitis. Ini penting untuk menjaga kebersihan daging serta mengelakkan pencemaran. Selepas proses pendarahan selesai, ayam disebut sedia untuk langkah seterusnya, iaitu pemeriksaan kandungan. Kesimpulannya, proses pendarahan ini sangat penting untuk memastikan daging ayam yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan dibati biawan halal. Penyembelihan ialah satu proses mematang siapan. Bila kita proses dekat sini, awak gelap.